Salam diberi pembuka bicara. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Friza Faliha binti Muhammad Syazali. Saya merupakan anak didik di SK Muhammad Jabar, Dong Raok Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 6008. Saya seorang pembaca dan pecinta buku yang tertarik mengeksplorasi berbagai genre. Pada hari ini, saya ingin berkongsi ulasan buku yang bertajuk Mamat Si Juara. Saya akan mengulas buku ini dari berbagai aspek, mulai dari alur cerita, karakter hingga gaya penulisan. Jom kita berkenalan dengan buku ini dahulu. Buku Mamat Si Juara ini merupakan terbitan Syahidah Hasan Enterprise. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 dan berharga RM30. Buku ini mempunyai 130 layar muka surat. Penulisnya bernama Rasidah Samani, mempunyai latar belakang dan kerjaya dalam bidang pendidikan. Latar belakang dalam bidang pendidikan ini memainkan peranan untuk pemilihan isi novel ini. Ilustrasi muka hadapan dan judul sebuah novel itu amat memainkan peranan dalam pilihan pembaca. Penulis bijak membuat pilihan watak anime yang menjadi kegemaran kanak-kanak pada masa kini. Judul novel Mamat Si Juara pula ringkas dan difahami dengan mudah. Anda ingin menjadi juara? Mari kita selami kisah-kisah dan tips di dalam novel ini untuk menjadi juara yang sebenar. Mamat Si Juara adalah novel yang bertemakan motivasi yang mengisahkan mengenai karakter utamanya Mamat, seorang pelajar disleksia. Di sekolah, rakan-rakan yang tidak memahami masalah kesihatan Mamat sering mengejek dan mengkategorikan dia sebagai murid lembam. Hal ini menyebabkan dia berasa rendah diri dan terpinggir. Kisah hidup Mamat juga diselami dengan kesedihan dan keresahan jiwa. Mamat yang merupakan anak yatim terpaksa berpisah dengan ibunya, Puan Azina. Dia ditinggalkan dengan neneknya yang bernama Nek Piah di kampung kerana ibunya mencari rezeki bekerja sebagai jururawat di Arab Saudi. Langit tidak selalu mendung, begitu juga dengan Mamat. Kemunculan Cikgu Yusof di sekolahnya berjaya menghidu bakat Mamat dalam bidang sukan. Cikgu Yusof yang mempunyai pengalaman mengajar di sekolah kanak-kanak khas lebih memahami dan berjaya mendekati Mamat. Dia berusaha untuk mengasah bakat Mamat yang dimiliki oleh Mamat. Mamat juga bertuah kerana dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dan mengambil berat tentang dirinya. Mamat dibimbing oleh Abang Leman yang bekerja mengambil upah menoreh getah di kebun neneknya. Abang Leman yang dahulunya seorang atlet sekolah terpaksa melupakan hasrat berkecimpung dalam bidang sukan atas faktor kemiskinan. Pada pengakhiran cerita, Mamat telah berjaya merangkul pingat emas dalam acara pecut 100 meter dan mencatat rekod baharu 1.15 saat sehingga melayakkan Mamat dinobatkan sebagai olahragawan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan. Kegembiraan Mamat berlipat ganda ditambahkan lagi dengan kepulangan ibunya yang mengambil keputusan untuk pulang berkhidmat di tanah air. Mengapa kita perlu membaca novel ini? Alur ceritanya nampak ringkas, tetapi yang menarik hati saya ialah pada gaya, bahasa yang digunakan. Banyak unsur perlambangan yang digunakan untuk menunjukkan kepantasan larian Mamat. Contohnya, larian Mamat diibarat seekor helang menyongsong angin. Jika anda inginkan tips teknik larian yang betul, inilah novel yang sesuai. Terdapat banyak kelebihan pada buku ini. Novel ini syarat dengan pengajaran, nilai kasih sayang dan persahabatan. Usaha itu tangga kejayaan. Mamat pernah putus asa, namun mereka yang ada bersama Mamat sering menitipkan semangat dan sentiasa membantunya. Antara kelebihan lainnya, penulis berjaya mengarang bahasa bagi menggambarkan suasana dan emosi Mamat dengan menarik sehingga sebagai pembaca, saya dapat merasai kesedihan di hati Mamat yang merindui ibunya. Terdapat juga ilustrasi hitam putih di dalam buku ini agar pembaca dapat mendalami watak Mamat.
Namun, adalah lebih baik jika ilustrasi diwarnakan agar lebih menarik. Kesimpulannya, buku ini sangat direkomendasikan bagi pelajar sekolah agar mereka dapat wawasan mendalam tentang bagaimana menghadapi rintangan hidup dengan sikap positif. Sekian, terima kasih.